Ayat ke-11 dan ayat ke-12, cerita dia adalah berkait dengan ahli neraka yang telah berdialog dengan malaikat yang menjaga neraka. Malaikat yang jaga neraka ni, dia telah tanya kepada ahli neraka ketika ahli neraka mula-mula sekali dicampak masuk ke dalam neraka. Dan fokus ayat menceritakan berkenaan dengan ahli neraka yang dimasukkan di sini adalah mereka mengingkari kewujudan alam akhirat, kerajaan akhirat. Malaikat tanya kepada ahli neraka, apakah tak datang kepada korang nabi-nabi, pendakwah-pendakwah yang menjelaskan berkenaan dengan kedatangan alam akhirat? Dan mereka mengakui ada, tapi mereka menuduh para nabi itu, mereka menuduh para pendakwah itu sebagai golongan yang berada dalam kesesatan yang besar. Itu perbincangan kita lepas. Makanya bila mereka dah dibuktikan bersalah, dibuktikan kepercayaan mereka itu sebagai satu benda yang salah, makanya mereka ni mengakui kesalahan mereka. Allah Ta'ala pun kata, fa'atarafu bizambihin fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengaku kesalahan mereka. Mengakulah apabila telah dibuktikan, takkan nak nafikan. Mengaku kesalahan tu, dan Allah Ta'ala kata fasuhqan li ashabis sa'ir, maka pergi mampus, pergi jahanam kamu ke dalam neraka. Itu cerita kita lah, pendetilan dan cerita dalam jangan lepas. Kemudian Allah Ta'ala sebut manusia yang dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia beriman dengan alam akhirat, dan mereka merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka lahirlah perasaan takut. Maka Allah Ta'ala kata, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dalam perbincangan yang lepas, anda ada cerita takut ni ada 3 kategori. Dalam Al-Quran, takut yang pertama perkataan dia adalah khosyah, yang kedua adalah khauf, yang ketiga adalah taqwa. 3-3 ni kita baca dalam Quran, terjemahan ni semua takut. Cumanya kita kena ada beza. Apa beza antara takut khauf, takut khasyah, takut taqwa? Khauf adalah takut kerana ia boleh menimpa bahaya kepada kita. Kita takut kerana dia boleh memudaratkan kita. Yang tu takut khauf. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gambarkan takut kepada neraka, dia akan guna perkataan khauf. Tapi kalau takut kepada Allah, dia tak guna perkataan khauf, dia guna perkataan khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Khasyah. Kenapa Sebab takut kepada Allah Ta'ala ni bukan takut kerana bahaya, takut kerana hasil daripada kita rasa kebesaran dia. Kita ni kadang-kadang kita takut kepada orang kerana kita rasa kebesaran dia. Anda buat misal contoh, masa nak belajar pondok dulu, tok guru ni, dia ni bukan maki orang, dia bukan nak pukul orang, tapi orang tengah hisap rokok, dia lalu terus tutup rokok. Padahal dia bukan nak marah pun. Tapi kenapa tak nak nampakkan tok guru tadi yang kita ni hisap rokok? Sebab dia tahu kebesaran tok guru, dia hormat tok guru, dia respect tok guru. Jadi takut. Takut ini bukan takut kerana ditimpa bahaya, bukan. Dia takut kerana hasil datang perasaan kebesaran dia masuk dalam hati kita kan. Yang tu adalah perkataan khasyah. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, takut dalam maksud kita kena lari, menjauhkan diri, dia akan guna perkataan khauf. Tapi kalau takut yang kita mendekatkan diri, dia akan guna perkataan khasyah. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallah min ibadih al-ulama. Nyesanya ulama itu adalah golongan yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi takwa. Kita dengar khatib berkhutbah, khatib khutbah dia buat taqwa, ittaqullah, ittaqullah. Takwa ni adalah implikasi daripada takut. Kesan daripada takut dia bagi takwa lah. Kan? Sebab tu takwa ni kalau kita tengok balik akar perkataan dia adalah ku. Dalam Quran ada perkataan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku datanglah perkataan takwa. Maksudnya kita ada tindakan hasil daripada takut. Bila kita takut, apa kesan dia? Kesannya takwa lah. Dan bila takwa tu semayang, tak buat benda haram. Itulah makna takwa. Yang khatib selalu berkhutbah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kan? Itu definisilah, tarif yang bagi makna takwa. Tapi sebenarnya takwa ni lah implikasi daripada khasyah ataupun implikasi daripada khauf. Itu perbezaan Ini perbezaan perkataan lah yang digunakan dalam Quran. Okey. Itu anda dah cerita lah, jangan lepas saja ulang balik. Okay, hari ni kita masuk ayat wa'sirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ini dalam terjemahan Indonesia dia kata, dan rahsiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Ini terjemahan Indonesia. Terjemahan Malaysia pula dia terjemah, dan tuturkanlah perkataan kamu dan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ini terjemahan Malaysia pula. Cakaplah pelan-pelan, cakaplah kuat-kuat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang amat-amat mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. Itu terjemahan anak pula kan. Dalam ayat lepas Allah Ta'ala kata, orang-orang yang takut kepada Tuhan, yakni Allah, bil ghaib, dengan ghaib. Apa makna ghaib kat sini? Dua maksud. Ghaib ni mana apa? Ghaib ni kalau kita punya pemahaman, mudah-mudahannya tak nampak tengok. Sebenarnya ghaib ni
bukan semata-mata tak nampak tengok. Benda yang tidak boleh dicerap dengan panca indera. Sebab kalau tak nampak tengok, angin pun kita tak nampak tengok. Apakah angin itu benda gaib? Angin bukan benda gaib. Sebab angin ni boleh dicerap dengan panca indera. Jadi gaib ni adalah satu benda yang wujud. Benda dalam hidup ni, ada benda yang wujud kita boleh cerap dengan panca indera. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, apa lagi? Lidah boleh rasa, kulit boleh rasa. Yang ni boleh dicerap dengan panca indera. Tapi di sana, ada benda tu ada yang tidak boleh dicerap dengan panca indera. Contoh, malaikat. Ada ke tidak malaikat ni? Ada. Tapi soalannya, malaikat ni boleh tak kita cerap dengan panca indera? Tak boleh nak cerap. Tapi kalau kita tanya balik, kita percaya tak malaikat tu ada? Percaya. Jadi, itu dipanggil sebagai ghaib. Jadi, ada dua definisi, dua maksud yang dikatakan ghaib dalam ayat Quran, ayat yang ke-12. Yang pertama, ada ulama tafsirkan, yang dikatakan ghaib ini adalah mereka takut kepada Allah dengan perkara gaib, iaitu dengan kedatangan alam akhirat. Sebab fokus ayat surah Al-Muluk dia cerita tentang kewujudan alam akhirat yang dinafikan oleh manusia pada zaman tu. Satu. Ada pula yang kedua ditafsirkan oleh ulama, al-ghaib di sini adalah kita duduk seorang-seorang. Itulah tafsiran yang diterima oleh Abdullah Basmih. Maksudnya duduk seorang, kita boleh takut kepada Allah. Itu maksud dia lah. Kita tengok ada yang tafsirkan duduk seorang-seorang tu sebab ada manusia ni dia ibadat kuat ketika di hadapan mata-mata manusia. Tapi kalau di belakang mata-mata manusia, dia tak ibadat. Kita ni, semayang depan orang, semayang di belakang orang, mana lagi lama? Kita semayang depan ramai ni, habis semayang jemaah, semayang sunat. Lama Pak Ji tu semayang. Tapi kalau dia semayang dekat rumah, laju. Kenapa dekat rumah tu laju? Kenapa dekat masjid tu lama? Sebab dekat masjid, ada orang tengok. Dekat rumah, ada kucing tengok. Kucing tengok ada faedah apa kan? Kalau orang tengok, orang puji lah apa. Maksudnya, dia ada beza tu. Semasa dia melakukan ibadat di hadapan manusia dengan di belakang manusia. Yang kita cerita ni, kita duduk seorang tu kita boleh takut kepada Allah. Yang tu ada ulama tafsirkan, yang dimasukkan dengan ayat innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi Allah Taala menawarkan keampunan dosa. Allah Taala menawarkan pahala yang besar kepada orang yang boleh takut kepada Allah walaupun ketika dia berada seorang-seorang. Maka dalam ayat ni pula Allah Taala kata wa asirru qaulakum awijharu bih. Asirru ni, kalau terjemahan kat sini, dan tuturlah perkataan kamu dengan perlahan atau nyaring. Sebenarnya ayat ni, dia suruhan tau. Dia suruhan. Cakaplah pelan-pelan. Kalau terjemahan mudah-mudah. Cakaplah pelan-pelan. Cakaplah kuat-kuat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat-amat mengetahui apa yang ada di dalam dada kamu. Itu terjemahan anda kan. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan suruhan? Itu persoalan dia. Sebab kat sini ada asbabun nuzul dia. Sebab turun ayat. Diwayatkan bahawa orang-orang musyrik pernah berbicara sesama mereka tentang suatu perkara, lalu Allah memperlihatkannya kepada Rasulullah, kepada Rasulnya. Mereka pun berkata, rahsiakanlah kata-kata kamu supaya Tuhan Muhammad tidak mendengarnya. Tengok, dia duk fikir Tuhan macam dia kan? Kita kena ingat dalam dunia ni, manusia ni dia faham Tuhan macam dia faham diri dia sendiri. Ada jadi dia faham Tuhan ni macam dia tengok kawan-kawan dia. Macam itulah Tuhan. Jadi kalau kita bercakap kat sini, kawan kita kat sana tak dengar, maka dia fikir kita bercakap pelan-pelan, Tuhan tak dengar. Islam dia bukan macam tu. Sebab Tuhan ni dia beyond kan? Tuhan ni adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan itu tidak akan serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Sesuatu pun tidak menyerupai Tuhan. Tak ada sesuatu pun boleh menyerupai Tuhan. Tapi ada manusia ni, dia berfikir Tuhan macam makhluk. Kalau dia bercakap kat sini, kawan kat sana tak dengar, maka dia fikir aku bercakap pelan-pelan, Tuhan pun tak dengar. Ini cara berfikir musyrik. Jadi, mengumpat, duk kutuk Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba cerita yang diorang duk mengumpat sama-sama diorang tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad boleh tahu. Nabi Muhammad boleh tahu. Bila Nabi Muhammad boleh tahu, dia orang kata macam mana Muhammad boleh tahu? Ni cara dia fikir kan? Ni cara dia fikir. Jadi, bila dia fikir macam tu, geng musyrik ni, kafir ni dia fikir macam tu, maka Allah Ta'ala berkata, wa asirru qaulakum. Cakaplah pelan-pelan. Allah Ta'ala suruh. Cakaplah pelan-pelan. Awijharu bih. Ataupun cakaplah kuat-kuat. Apa maksud Secara tersirat, sebenarnya Allah Ta'ala sedang menyindir. Kita ni kadang-kadang Syekh tengok budak panjat pokok. Turun. Tak naik lagi panjat. Dan sekali naik. Kita suruh dia naik, padahal kita bukan nak suruh naik, suruh turun. Kafir Quraisy, dia ni dok cakap pelan-pelan. Dia cakap pelan-pelan. Bisik-bisik kutuk Nabi Muhammad, cela Nabi Muhammad SAW. Tapi benda tu sampai kepada kawan Nabi SAW. Dia orang pun cakap, kita ni lepas ni kalau kutuk Muhammad janganlah cakap kuat-kuat. Cakap pelan-pelan dah lah. Ni geng kafir ni. Allah Ta'ala pun turun ayat Quran. Cakaplah pelan-pelan. Cakaplah pelan-pelan kata Allah. Ataupun cakaplah kuat-kuat. Innahu alimun bizati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat-amat tahu apa yang ada dalam dada kamu. Kita buka dalam Quran, Allah Ta'ala ni pernah menggunakan pendekatan sindir. Sindir ni, dia salah satu pendekatan dakwah juga. Dekat Malaysia ni, anda rasa tokoh ustaz yang cukup terror sindir dalam berdakwah adalah Allah Yarham Ustaz Ismail Kamus.
Dia sindir tajam tau. Tapi kena, sambil-sambil gelak tapi kita kena. Pernah sindir orang isap rokok, minta maaf orang isap rokok kan. Oh, isap rokok kena pula. Tapi Ustaz Ismail Kamil pernah dengar kuliah, dia sindir. Dia bagi cerita berkenaan dengan makanan jin. Dia cerita tentang makanan jin. Salah satu makanan jin tu asap. Tapi orang yang isap rokok pun gelak tau. Tapi dia fikir, sebenarnya aku lah Ustaz Ismail Kamus. Sebenarnya Quran menggunakan juga pendekatan menyindir. Al-Quran pernah menggunakan pendekatan menyindir. Ni kat sini anda bawa ayat Quran Ni surah Al-Imran, surah ketiga ayat yang ke-21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Taala kata sesungguhnya orang yang telah kufurkan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh kepada keadilan di kalangan manusia. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah khabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Sini ya kakak. Berilah khabar gembira dengan azab. Azab ni patut berilah khabar ketakutan. Tapi kadang-kadang Al-Quran dia gunakan pendekatan sindir. Fabashirhum. Sampaikanlah berita gembira. Tapi pelik dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Kadang kita nak dakwah orang ni, pendekatan sindir ni penting juga rupanya. Cuma satulah, jangan sindir orang sampai bergaduh pula. Pendekatan sindir pernah digunakan di dalam Al-Quran. Dan antara contoh lain yang digunakan Allah Ta'ala pendekatan sindir ni ayat ni. Ayat kita baca ni kan, surah Al-Muluk ayat yang ke-13. Iaitu apabila geng-geng kafir musyrik duk bercakap sama-sama dia pelan-pelan dan berita tu sampai kepada Nabi Sallam, dia cakap, kita cakap pelan-pelan, cakap pelan-pelan kan? Takut-takut Tuhan pada Muhammad tu dengar. Allah Ta'ala pun tunggu ayat Quran, wa asirru, cakaplah pelan-pelan, cakaplah pelan-pelan. Itu suruhan awijharu bih, ataupun cakaplah kuat-kuat. Innahu alimun bizatis sudur. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat-amat mengetahui bizati sudur, apa yang ada di dalam dada. Allah Ta'ala kata innahu alimun bizati sudur. Innahu alimun. Bahasa Arab ni ada perkataan alim. Apa nama orang alim? Orang yang mengetahui kan. Tapi Arab ni ada satu lagi perkataan, dia bukan alim tapi alim. Dia panjang berbeza kat situ. Alim, alim, makna dah berbeza. Dia Arab ni unik tau. Bahasa Arab panjang pendek makna dah berubah. Sebab tu kadang-kadang kita baca Quran kena beringat. Kita sembahyang, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau sahaja ya Allah kami mengabdikan diri. Hanya engkau sahaja ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada di kalangan kita dia tak baca iyyaka na'budu. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Makna berubah. Iyyaka hanya engkau. Iyyaka tu hanya engkau. Na'budu kami abdikan diri. Iyyaka kalau ada sabdu. Tapi kalau hilang sabdu, kita baca ya kana ulu ya kana stain. Hei matahari kami sembah. Hei matahari kami minta tolong. Beringat Syekh. Kan kita sembahyang kadang tanpa kita sedar, cara kita baca Quran memberi implikasi sembahyang kita tak sah. Ada orang anda dengar je takbir masa sembahyang. Allahu akbar. Betul lah kan? Tapi ada orang ni dia baca Allahu akbar. Hei, apa hal kau panjangkan bar tu? Allahu akbar, Allah Maha besar. Allahu akbar. Akbar ni besar. Kalau bar tu panjang, bar gendang. Sekarang ni kalau kita semayang, kita baca Allahu akbar, sah ke semayang tu? Tak sah sebenarnya. Kena berhati-hati. Maka demikian juga ada perkataan alim. Itu manusia yang berilmu. Tapi kalau Allah yang berilmu, dia tak akan sebut alim, dia sebut alim. Manusia dia tak boleh alim, tak boleh. Manusia tak akan jadi alim, tak ada, tak akan berlaku pada manusia. Manusia hanya berlaku alim. Kalau Tuhan dia mesti alim. Dalam ayat ni dia guna innahu alimun bizatis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada. Pernah tak kita fikir kenapa Allah Ta'ala kata dada? Kenapa Allah Ta'ala tak kata hati? Hati kan qulub. 2 bulan lepas anda ada cerita perkataan hati yang digunakan dalam Quran adalah 2. Yang pertama adalah qulub, yang kedua adalah al-afidah. Ataupun kalau kata mufrad dia fuad, satu lagi qalb kan. Ini perkataan Arab. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala amat-amat mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada. Dia tak kata Allah Ta'ala itu amat-amat mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati. Dia tak kata lagu tu. Yang ni terjemahan. Ini sebut asal perkataan. Kenapa Sebab kalau dia sebut qulub, sedangkan hati ni ada 2. Satu qulub, satu lagi afidah. Apa beza al-qulub dengan al-afidah? Al-qulub tempat simpanan ilmu. Al-afidah proses untuk memahami ilmu. Sama ke proses memahami ilmu, tempat simpanan ilmu? Kita buka laptop, kita type artikel, dia ada RAM, dia ada hard disk. Type, tapi tak save. Kalau save dia masuk dalam hard disk. Kalau duduk dekat RAM, blackout, habis maklumat-maklumat kita type. Ini
komputer dulu, sekarang dah moden dah. Jadi maksudnya bila Allah Taala kata innahu alimun bidzatis sudur, Allah Taala tu amat-amat mengetahui apa yang ada dalam dada. Maksudnya bukan semata-mata tempat simpanan ilmu, bahkan yang terlintas dalam fikiran kau, yang terlintas dalam hati kau, semua tu dalam pengetahuan Allah. Dunia pada hari ni canggih tak canggih, handphone kita ni ada setting-setting tertentu. Kalau kita silap setting, kita letak handphone, kita bercakap, dia masuk dalam tu. Ada tau sistem tu. Anda tengok dalam TikTok ada orang cerita, kita ni ada satu setting dekat Google tu kan, yang kita ni tak klik, menyebabkan kalau kita bercakap, handphone ada kat depan, dia masuk suara dalam ni, dalam handphone. Sebab tu kadang-kadang kita bersembang dengan kawan kita, sembang. Lepas tu kita pun buka Facebook, keluar maklumat yang kita bersembang tu. Sembang berkenaan dengan politik kat Malaysia hari ni, contoh. Sembang. Lepas tu kita buka Facebook, kenapa maklumat-maklumat yang kita sembang tadi banyak terkeluar? Sistem tu dah ada tau. Canggih tak? Canggih. Dah tak kita fikir Allah Ta'ala lebih daripada tu. Allah Ta'ala lebih daripada itu. Sebab dalam ayat ni, apabila Allah Ta'ala kata wa asirru qaulakum aw ijharu bih, cakaplah pelan-pelan, cakaplah kuat-kuat, itu melibatkan kepada suara. Tapi ada satu lagi, suara hati. Suara yang kita bercakap ni, dia kena ada satu proses, iaitu dengar. Kan? Cakap pelan ke, cakap kuat, dia kena dengar. Tapi suara hati, dengar ke? Ada orang dengar suara hati? Mana ada orang dengar suara hati? Jadi bila Allah Ta'ala kata wa asirru, cakaplah pelan-pelan, aw ijharu bih, cakaplah kuat-kuat, innahu alim, dia rebus nama alim, dia tak kata sami', maha mendengar. Kalau kita fikir logik, patutnya Allah Ta'ala kata apa? Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu sami', maha mendengar. Kalau logiknya maha mendengar. Tapi Allah Ta'ala tak kata yang dia itu maha mendengar dalam ayat ni. Dia guna ayat ni adalah maha mengetahui. Macam dia nak bagi tahu, kau cakap pelan ke, kau cakap kuat, tak payah cerita yang tu. Lebih pada tu pun aku tahu. Apa dia? Yang dalam hati kau tu aku tahu. Sebab tu dia guna alim. Yang kita boleh tahu apa yang ada dalam hati orang tu bukan dengan pendengaran, tetapi dengan pengetahuan. Maksud nak gambarkan di sini, ilmu Allah Ta'ala ni beyond, merentasi daripada segala-galanya. Kita duk cakap pelan-pelan, Allah Ta'ala dengar. Cakap kuat-kuat, Allah Ta'ala dengar. Pernah tak kita fikir, kita duk temenung seseorang, hati kita bercakap, itu pun Allah Ta'ala tahu. Hati kita bercakap, kita pun terlepas kat mulut. Kita terlepas kat mulut, orang boleh tahu. Tapi kalau tak terlepas di mulut, orang tak tahu. Kita je tahu. Tapi Allah Ta'ala, dia tahu. Nak pesan pada kafir tu, kau tak payah ceritalah apa yang kau bercakap tu. Kau duk meragukan tentang kewujudan alam akhirat dalam hati kau tu pun berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak jaga akidah kan? Sampai tahap tu. Manusia tidak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia lain. Tetapi Allah itu amat mengetahuinya. Manusia tak tahu apa yang ada dalam hati manusia lain, tak ada. Orang tak tahu. Hatta Nabi Muhammad pun tak tahu. Tapi Allah Ta'ala amat mengetahui. Memandangkan manusia tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia, dengan sebab itu Islam membenarkan berhukum terhadap apa yang zahir sahaja. Dalam-dalam ni tak payah. Islam tidak suruh kita pergi korek. Hadis Ummu Salamah merupakan isteri Nabi SAW, menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah mendengar suatu pertikaian di hadapan pintu biliknya. Lalu baginda keluar menemui mereka dan bersabda, ada orang bergaduh. Nabi SAW ni dapat tahu yang orang ni bergaduh. Jadi Nabi SAW ni ada kata, aku hanyalah seorang manusia. Ada pihak yang datang kepadaku membawa pertikaian, dan boleh jadi sebahagian kamu lebih petah hujahnya daripada yang lain. Lalu aku menyangka dia berkata benar. Kemudian aku memutuskan keputusan yang memihak kepadanya berdasarkan itu. Maka sesiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu yang sebenarnya adalah hak seorang Muslim, maka sesungguhnya ia hanyalah seketul api neraka. Maka terpulanglah kepadanya sama ada dia mahu mengambilnya atau meninggalkannya. Nabi Muhammad SAW nak bagi tahu, yang korang duk petikai-petikai, kadang-kadang korang petah bercakap, aku boleh berpihak kepada yang petah bercakap tu. Padahal orang yang petah bercakap, kadang-kadang hati dia tak baik kan. Dalam hadis ni nak menggambarkan, Nabi pun tak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 204. Minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada di kalangan manusia ni, kalau kamu dengar ucapan dia, kau akan terkagum. Dan dia menyaksikan apa yang dia cakap itu, kononnya atas sumpahan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala pamerkan dia terlalu suka kepada permusuhan. Asal cerita ayat ni, pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik namanya Al-Akhnas bin Syurik As-Saqafi. Kita ni kalau nama orang munafik, kita kenal nama apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Hanya bukan yang tu je munafik, ada lagi orang lain munafik, tapi tak popular, kita tak tahu. Nama orang tu Al-Akhnas bin Syurik As-Saqafi, nama dia. Akhnas ni, kalau kita baca sejarah dia, Al-Akhnas ni, masa Nabi SAW pergi ke Taif, Nabi SAW ni dihambat oleh orang Taif. Nabi Muhammad dibaling batu oleh orang-orang Taif. Nabi SAW terpaksa berundur. Dan kemudian Nabi SAW nak masuk balik dekat Mekah.
Bila Nabi nak masuk ke Mekah, orang kafir halang, buat roadblock, tak bagi Nabi masuk kan. Dan Nabi SAW ni terpaksa minta bantuan daripada 3 orang. Yang pertama, Nabi minta bantuan daripada orang yang bernama Suhail bin Amrin. Suhail kata apa? Aku takkan tolong Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Akhnas bin Syuriq As-Saqafi, nama dia. Dia kata, aku takkan tolong Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad minta tolong daripada orang yang ketiga. Orang ketiga tu nama Mut'im bin Adi, nama dia. Mut'im kata, aku jaga keamanan kamu Muhammad. Dan Mut'im ni, kalau bahasa kita kat Malaysia ni, ayahanda 3 line lah ni. Dia ada abang lo. Dia ada pengikut-pengikut, dia bonza-bonza dia. Dia kata, aku panggil semua pengikut-pengikut aku, jaga keamanan kamu Muhammad, masuk ke Mekah, tawaf keliling Kaabah, sampai ke rumah aku jaga. Jaga sungguh. Nabi masuk ke Mekah, tawaf keliling Kaabah, dia jaga. Sampai hantar ke rumah, dia jaga. Dan dia ni sedih mati kafir. Sedih mati kafir, walaupun dia tolong Nabi SAW. Ada beberapa orang yang Nabi SAW menangis dengan sebab kematian. Ada beberapa orang, apabila orang tu mati, Nabi menangis. And antaranya anak Nabi SAW nama Ruqayyah. Nabi menangis. Nabi pergi kat kubur Ruqayyah tu, masa ditanam tu, menangis Nabi sambil duduk. Menangis kematian anak nama Ruqayyah. Yang kedua, Nabi Muhammad menangis dengan kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW kan. Sebab Abu Talib meninggal sebagai tidak Islam. Nabi SAW pergi dekat ayah pak saudara Nabi Abu Talib, dekat-dekat saat kematian. Sampai-sampai tu pula ada Abu Jahal kat situ, Abdullah bin Abi Mu'aid, ni kafir lah, tapi Abdullah bin Abi Mu'aid last kali masuk Islam juga. Abu Jahal tak masuk Islam kan. Sampai-sampai kat situ Nabi Muhammad pergi ke Abu Talib. Nabi kata, ya Abu Talib, qul la ilaha illallah kalimatan syahadulaka biha indallah. Wahai Abu Talib, sebutlah la ilaha illallah, satu perkataan yang kalau engkau sebut, aku sendiri akan jadi saksi untuk engkau ke akhirat nanti. Abu Talib tengok dekat Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Takkan kau nak tinggal agama Abdul Muttalib kot? Abu Jahal pun tengok pula Nabi Muhammad. Nabi kata, ya Abu Talib, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Sebutlah la ilaha illallah, satu perkataan, aku akan jadi saksi untuk kau ke akhirat nanti. Tengok pula pada Abu Jahal, dia kata, takkan nak tinggal agama Abdul Muttalib kot? Oi, kempen pun kalah kempen belah raya. Last kali Abu Talib kata apa? Aku takkan sebut la ilaha illallah dan aku kekal atas agama Abdul Muttalib. Mati Abu Talib. Abu Talib mati sebagai tidak beragama Islam. Menangis Nabi. Menangis Nabi SAW. Nabi menangis, Nabi siap kata, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan istighfarkan kepada Abu Talib selama mana aku tidak dihalang oleh Allah. Nabi doa supaya Allah Ta'ala ampun dosa Abu Talib. Sambil-sambil menangis, Allah Ta'ala turun ayat Quran. Apa ayat tu? Makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak wajar bagi Nabi dan orang-orang beriman istighfarkan kepada orang musyrik walaupun di kalangan ahli keluarga sekalipun. Allah Ta'ala beritahu. Maksudnya ada beberapa individu yang Nabi Muhammad SAW ni, bila dia mati Nabi menangis. Ada seorang lagi, Mut'im bin Adi. Kenapa Dia tolong Nabi, jaga keamanan Nabi SAW masuk ke Mekah dikala orang halang Nabi masuk Mekah. Mati kafir. Cerita dia yang nak sebut satu karakter tu, Al-Akhnas bin Syuriq As-Saqafi. Dia minta bantuan daripada dia, orang kedua tu kan. Mula-mula Nabi minta bantuan daripada Suhail bin Amr, tak nak tolong. Yang kedua tu, Al-Akhnas bin Syuriq As-Saqafi. Dia kata, tak dalam Muhammad. Kuasa Tuhan, Nabi jadi pemerintah dekat Madinah. Yang kafir ni fikir tau, macam mana kita nak rosakkan kekuatan kerajaan Madinah. Bincang, dia kata senang. Aus Khazraj telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW, bagi gaduh balik. Bagi gaduh balik antara Aus dan Khazraj. Macam mana kita nak bagi gaduh? Hantar Al-Akhnas bin Syuriq As-Saqafi. Ni munafik ni. Dia pun pergi, masuk dalam Madinah, dia pergi jumpa Nabi SAW, dia mengaku di hadapan Nabi, dia Muslim. Dia bercakap depan Nabi SAW tu, Islam, goreng tu lagi hangit pada orang lain ni. Nabi pun terpercaya dengan dia. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Surah Al-Baqarah ayat 204. Ada di kalangan manusia itu, kalau kamu dengar ucapan dia, kamu terkagum. Siapa dia? Akhnas lah. Dan siapa yang terkagum tu? Nabi Muhammad SAW. Last kali Allah Ta'ala buktikan yang dia ni suka pada permusuhan. Allah Ta'ala maklumkan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi SAW. Maksudnya kat sini anak nak bagi tahu, Nabi pun tak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tiba-tiba kita lebih tahu hati orang. Sampai kita gitu tuduh, munafik tu. Kau tahu mana dia munafik? Kita kadang-kadang, ni munafik tu, ni kafir, ni fasik. Tak, kau tahu mana dia tu kafir? Kau tahu mana dia munafik? Kau tahu mana dia fasik? Kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Kita pula tahu. Canggih kita pula pada Nabi SAW. Dia nak bagi tahu, jangan korek apa yang ada dalam hati manusia. Itu lagi hadis. Islam melarang dari menghakimi manusia dengan apa yang ada dalam hati manusia. Islam tak bagi. Jangan kita hakimi apa yang ada dalam hati manusia. Dalam hadis Usama bin Zaid,
Ada seorang sahabat ni nama Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi SAW. Rasulullah telah mengutuskan kami dalam satu pasukan kecil untuk berperang. Kami menyerang perkampungan Huraqat daripada Bani Juhainah pada waktu pagi. Aku sempat mengejar seorang lelaki, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Ni perang, ada seorang mamat ni kejar-kejar dia, takut sangat, dia pergi sebut la ilaha illallah. Tujuan dia tak nak dibunuh. Bila orang tu sebut la ilaha illallah, namun aku menikamnya, lalu dia terbunuh. Dalam perang tu dia takut kena bunuh, dia sebut la ilaha illallah. Kawan ni kita tikam juga, mampuskan kau. Mati mamat tu. Bila mati tu, perkara itu menimbulkan kegelisahan dalam hatiku, maka aku menceritakannya kepada Nabi SAW. Lepas dia tikam, padahal kawan tu mengucap syahadah sebelum tu kan. Dia pula rasa, betul ke aku buat ni? Dia pula rasa tak sedar hati. Makanya dia pergi jumpa Nabi, dia ceritalah kat Nabi SAW. Bila kat cerita Nabi tu, Nabi kata, aqala la ilaha illallah wa qataltah. Bukankah dia mengucap la ilallah, lalu kamu tetap membunuhnya? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan kerana takut dibunuh. Dia kata, Rasulullah, dia sebut la ilaha illallah tu bukan sebab nak masuk Islam. Dia sebut la ilaha illallah tu sebab dia takut kena bunuh. Baginda bersabda, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Nabi kata, apakah kamu telah membelah hatinya sehingga kamu tahu sama ada dia mengucapkannya dengan ikhlas ataupun tidak? Kita kalau pandang secara zahir, dia mengucap syahadah ni, pandangan zahir kita agak-agak dia mengucap syahadah ni betul-betul nak masuk Islam ke takut kena bunuh? Usamah bin Zaid ni, dia tetap pergi bunuh sebab dia percaya macam kita percaya tu. Tapi Nabi kata, kau korek ke dalam hati? Kau belah ke hati dia? Kau tahu kandungan dalam hati dia? Maksudnya dalam hadis ni nak ajar pada kita, kita kena berhukum yang zahir, jangan berhukum yang dalam hati. Tak boleh. Islam tak bagi gitu. Right, cerita lain. Ada harta ghanimah datang daripada Yaman, dihantar oleh Ali bin Abi Talib. Harta ghanimah datang daripada Yaman, dihantar oleh Ali bin Abi Talib. Nabi SAW simpan. Nabi pergi sembahyang jemaah. Nak angkat takbir, Nabi teringat, harta ghanimah tak dibahagikan lagi. Tak angkat takbir, Nabi teringat. Nabi SAW pun tak jadi angkat takbir. Nabi terus keluar daripada masjid, Nabi pergi kat rumah, pergi ambil harta ghanimah tu. Harta ghanimah tu ada emas. Nabi buat keluar, Nabi cari beberapa orang sahabat Nabi yang layak, Nabi bagi. Ambil, ni untuk kau, ni bagian kau, Nabi bagi. Tiba-tiba dalam ramai-ramai tu ada seorang, dia kata, berlaku adil lah wahai Muhammad SAW. Dia boleh cakap pada Nabi, suruh Nabi berlaku adil. Nak cerita kau ngajak mamat ni kan. Nabi Muhammad SAW tanyalah, atas muka bumi ni siapa lebih adil lah? Itu soalan balik kan. Lepas tu ada dalam ramai-ramai tu ada seorang ni, dia punya ni pipi dia cengkung, dahi dia ke depan, mata dia tu macam nak terkeluar. Mamat ni dia pergi kat Nabi kata, ittaqillah ya Muhammad, takutlah kamu kepada Allah wahai Muhammad. Kalau kita suruh Nabi Muhammad bertakwa, biadab atau tak biadab? Dia boleh kata ittaqillah. Nabi Muhammad SAW bagi tahu, tak ada ke orang lebih takwa daripada aku? Tapi itu ada Khalid bin Al-Walid, panglima perang di kalangan sahabat kan. Dia kata apa? Izinkan kepada aku untuk aku pancung kepala dia. Nabi kata apa? Dia masih lagi menunaikan solat. Khalid Al-Walid kata apa? Berapa ramai orang yang menunaikan solat tetapi hakikatnya tidak menunaikan solat. Nabi SAW kata, inni lam u'mar an anquba an qulubinas wala asyqa butunahu. Ini kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk membelah hati manusia dan tidak pula untuk membelah perut mereka. Nabi bagi tahu, aku tidak pernah disuruh untuk pergi belah dan tengok apa yang ada dalam hati manusia. Lepas tu Nabi Muhammad pun sebut satu hadis, daripada keturunan lelaki ini akan muncul satu kaum yang membaca Al-Quran, membaca kitabullah dengan bacaan yang lancar, tetapi bacaan itu tidak melepasi kerongkong mereka. Nabi kata akan berlaku satu keadaan bahawasanya terdapat satu kelompok manusia yang kalau dia baca Quran cukup bagus, tapi Quran tak lepas kadar sini. Sini Quran dia, kata Nabi SAW. Mereka keluar daripada agama sebagaimana anak panah meluncur keluar daripada sasaran. Masa dia baca Quran tu, dia terkeluar daripada agama seperti mana anak panah terlepas daripada sasaran dia. Yang ni yang dimasukkan sebagai kelompok Khawarij. Dalam dunia ni dulu ada satu kelompok dipanggil Khawarij. Khawarij ni apa sifat dia? Sifat dia suka mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Tak serupa kafir, tak serupa kafir, semua kafir. Dia boleh nilai apa yang ada dalam hati orang. Dan Nabi Muhammad dah pesan dah dulu dah pesan dahulu. Jadi di sini kita boleh simpulkan, kita ni tak tahu apa yang ada dalam hati manusia, maka tidak boleh berhukum berdasarkan hati manusia. Sambungan ayat, alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya dan maha mendalam pengetahuannya. Allah Ta'ala kata, sekarang ni Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam dada manusia. Bukankah Tuhan yang maha mencipta itu mengetahui? Tu ayat dia terjemahan 6 macam itulah. Bukankah
Allah yang maha mencipta itu kan mengetahui. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia, kerana hati manusia tu pun siapa yang cipta? Allah lah. Kalau Allah Ta'ala cipta hati manusia, mestilah Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dan Allah Ta'ala pun sebut, wa huwa al-latiful khabir. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha al-latif. Apa makna latif? Anak duk cari terjemahan bahasa Melayu tak best. Maha halus urusan pentadbirannya. Latif ni, anak nak terjemah sebagai Tuhan yang maha teliti. Kita tengok tak? Pelukis hebat, gambar Mona Lisa. Mona Lisa kan, pelukis itu. Apa nama? Leonardo Da Vinci apa nama? Dia punya lukisan tu, Allah telitinya. Sampai kita tengok gambar tu, macam gambar tu tengok kita. Orang ni, bila tengok gambar fikir, telitinya pelukis ni. Anak masa anak belajar dulu, ada tok guru anak seorang, namanya Maulana Zarwali Khan. Alim tak alim dia, Allah Ta'ala maha tahu. Dia pernah berdebat dengan satu kelompok sesat kat sana. Kelompok sana tu sebut, hukum dia begini-begini. Dia kata, kau sebut ni sebenarnya dalam kitab ni kan? Muka surat ni. Lemak, dia ingat. Canggihnya Maulana ni. Belajar tafsir Al-Quran dengan dia, dia kupas surah Al-Fatihah aja. Start pukul 8 pagi, berhenti pukul 11 pagi, lepas tu sambung balik lepas Zuhur, berhenti pada pukul 3, lepas tu sambung pula waktu Maghrib sampai pada 11 malam. Satu surah aja, surah Al-Fatihah. Dia kupas dan tak buka kitab. Maulana Zarwali Khan. Dia ni bila dia bahas satu hukum, dia boleh sebut kitab ni, muka surat ni. Lepas tu dia boleh kira satu baris ketiga. Dia ingat. Kita nak kata apa orang macam ni? Ketelitian dia tu dalam membaca kitab sampai dia boleh hafal tu baris ke berapa. Punya teliti. Kita jumpa orang macam ni, kita kagum tak agak? Kagum Syekh. Bayangkan Allah Ta'ala yang lebih daripada tu kan. Nak cerita teliti. Yang teliti macam Maulana Zarwali Khan tu lah dia panggil Latif. Tuku anak yang kedua, Maulana Salimullah Khan. Tahun kitab Sahih Al-Bukhari, tak pernah anak tengok dia buka kitab. Dia masuk melenggang masuk duduk. Tiba-tiba sakit. Bila sakit, sebab orang sana dia belajar dengan sanad. Dia bukan terus baca kalau Rasulullah, dia baca daripada guru aku, daripada guru Rasulullah SAW berkata bla bla bla, baca. Ni style orang sana mengaji. Kita dia sakit, dia tak boleh nak mengajar. Tetapi sanad tu dia kena sambung. Makanya dia masuk kelas, dia suruh murid dia baca. Dia ada ke dengar, dia nak baca tak larat. Tiba-tiba budak ni baca buka kitab, tersilap. Yang dia tak buka kitab, dia dengar salah. Dia tahu salah. Jadi budak tengok, salah sungguh. Teliti tak orang macam ni? Kita jumpa orang macam tu pun kita dah kagum. Alim. Hebat ilmu macam ni. Bayangkan ilmu Allah Al-Latif. Ketiga. Ni cerita contoh ketiga. Anda dekat Kelantan, anda belajar dengan Allah Yarham Tok Guru Haji Abdullah, Pondok Lubuk Tapah, Persemah Kelantan. Bapa kepada mufti wilayah dulu, Dr. Luqman. Ayah dia lah. Anda dengan Dr. Luqman ni satu guru. Cuma dia jadi mufti, anda jadi haprak. Tok Guru Hajilah. Kita dia mengaji, Tok Guru Hajilah ni dia ada masalah pendengaran. Dia sound trouble. Cakap-cakap je dengar lain. Kuasa Tuhan, ada orang ni tulis surat hantar soalan dekat dia. Kalau kita belajar ilmu hadis, ulama nama Sufyan ni dua orang. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Dua orang. Orang tanya, kata ni, Sufyan yang mana ni hadis ni? Dia kata, Allah, aku tak ingat ni. Dia kata, tak apalah, nanti aku buka kitab. Start azan Isyak. Start azan tu dia turun daripada masjid ke rumah. Rumah dia depan masjid. Habis je azan, la ilaha illallah, dia datang masjid. Azan ni jangka masa berapa lama? Ada 5 minit. Lebih kurang kan? Kita 5 minit. Dia sembahyang Isyak, habis sembahyang Isyak dia berpaling. Tadi soalan orang tanya, siapa Sufyan? Sufyan ni adalah Sufyan sekian-sekian. Daripada kitab ni aku tengok tadi. Dalam jangka 5 minit, dia tahu kitab mana, muka surat berapa. Sempat dia rojok. Teliti ke tak orang alim, orang ilmu macam ni? Ilmu dia teliti tau. Betul. Bayangkan ilmu Allah. Latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana Al-Latif. Seorang lagi, Tok Guru Ana ni, Tok Guru Haji Abdul Rahman Awang. Ana mengaji tajwid dengan dia. Belajar tajwid. Mula-mula belajar tajwid dengan dia adalah membaca surah Al-Fatihah. Kita ni macam Fatihah hari-hari dah baca, tak ada masalah. Pergi-pergi duduk depan dia, Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Salah dah. Bismillah salah, dia kata. Ba tu bukan lagu tu, ba tu. Ba yang nak baca Bismillah tu salah. Dia kata ba yang kau baca tu tebal. Sebenarnya kena nipis lagi. Bismillah, tebal lagi tu, nipis lagi, kurang lagi. Bismillah. Nak apa betul Bismillah tu, B tu pun 2 minggu. Tak betul. Padahal Tok Guru Haji Abdul Rahman Awang ni, dia sound trouble. Kita bercakap ni tak dengar. Tapi bila kita baca Quran, dia tangkap. Orang macam ni teliti ke tak? Dia berjalan ada budak hafal Quran. Baca Quran tengah menghafal, dia jalan, dia pusing. Kau baca salah ni. Padahal kita tahu dia sound trouble. Kita tahu dia ada masalah pendengaran. Tapi bila dia berjalan, ada budak baca Quran salah, dia turun kostan, salah baca elok. Macam mana dia boleh tahu? Maksudnya, dia ada ketelitian. Yang dikatakan keteliti itulah dia panggil Al-Latif. Itu makna Al-Latif. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, apakah tidak Allah yang menciptakan itu mengetahui wahwa Al-Latif, ilmu dia tu cukup teliti. Macam mana teliti Allah Ta'ala? Allah Ta'ala maha tahu.
Ada satu lagi nama Allah Al-Khabir. Khabir ni dalam bahasa Arab cakap orang yang ada pengalaman. Orang ada pengalaman. Hari ni orang panggil profesionalisme. Ilmu secara profesional, orang yang ada ilmu secara berpengalaman dengan orang ada ilmu tanpa pengalaman sama ke beza? Mestilah orang yang ada pengalaman dia lebih mahir. Yang itulah yang dimasukkan sebagai ilmu tahap Al-Khabir. Lagu mana tu jangan dok samakan dengan makhluk. Allah Ta'ala lebih daripada itu. Di sini ni maksudnya Allah Ta'ala nak gambarkan ilmu Allah Ta'ala itu hebat. Jadi kalau kamu bercakap Allah Ta'ala tahu. Kamu tak bercakap Allah Ta'ala tahu. Hati kamu bercakap pun Allah Ta'ala tahu. Itu maksudnya yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.